Yan, dia kata, aku pun kerap alami bunyi yang kita dengar tu jadi tak sedap. Kalau dengar lagu, bass dah tak ada. Ada petua tradisional, ambil pokok anggerik desa. Pokok ni jenis menumpang pokok lain. Jadi, kalau katakan benda-benda tu yang petua tu nak masukkan ke dalam lubang telinga, yang tu saya tak galakkan, saya tak benarkan. Kalau katakan letak di luar telinga, okey, boleh diterima. Sebab kalau katakan masuk something dalam telinga, kita takut benda yang masuk tu ada infection, dia tercemar. So jadi akan merosakkan bahagian dalam telinga. Yang kedua, dia bukan boleh bersifat menghakis saluran telinga dan juga gegenang telinga. Takut-takut apa yang kita masukkan tu akan menghakis gegenang telinga, boleh jadi gegenang telinga berlubang. So, kita nak kurangkan bunyi berdesing tu, tiba-tiba dapat masalah lain lah pula. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.